maksudnya dia macam ni, kulit awak dia dah breakout, dia dah berubah dia punya struktur, ataupun maybe dia breakout tu dia rosak skin barrier dia, ataupun boleh jadi kulit tu jadi kering, dia dah macam terganggu dah dia punya sistem pertahanan kulit, acid mantle pun dah tak okey. Lepas tu bila awak back balik tu awak punya skincare yang lama, maybe skincare yang lama awak ni dia tak function bila kulit awak tu problem. Bila dia berada di fasa yang terlalu rendah ataupun terlalu banyak problem, dia tak boleh function ataupun dia tak boleh renew balik kulit. Maksudnya skincare tu. Tapi kalau kulit tu stay okay, dia maintain, jadi tak boleh nak repair sekali. So bila awak pakai, dia jadi macam tak berkesan. Dia punya formulation, sifat dia tu berbeza. So apa yang awak perlu buat, awak kena move on dengan skincare yang lama buat masa sekarang ni. Lepas tu cari skincare baru yang boleh bantu repair balik masalah kulit awak yang breakout tu. Awak kena settlekan bahagian tu. Kalau kulit awak kering, carilah moisturizer yang macam ni. Moisturizer yang ada 311. Kalau breakout tahap yang macam skin barrier rosak lah. Kalau tak, just macam perlukan moisturizer yang lebih better, yang tak irritate kulit. Contoh macam yang ni, moisturizer ni. Yang ni dibantu untuk calming kulit awak, dalam masa yang sama dia moistkan kulit. So bila kulit awak breakout, dia perlu diredakan balik breakout tu yang ni. Ataupun kalau kulit awak jenis berminyak, awak ambil ni minimalis vitamin B5. Kalau kulit awak jenis kering, ambil marula oil. Yang ni pun boleh. Ni cadangan produk yang tak ada fragrance ataupun yang dia kurang irritating ingredient.